Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan. Dan Alhamdulillah, di antara kenikmatan-kenikmatan yang diberikannya, Imam Ghazali menyatakan kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan iman dan nikmat Islam. Dan terima kasih kepada pengurusan Masjid An-Nur Rambau, seluruh merupakan rakan-rakan saya yang hebat. Ustaz selebriti ada sini. Selalu dia saya tengok dia. Ke mana-mana saya tengok ada muka di TV tu. Alhamdulillah, hari ni dia kena tengok saya pula. Jadi Alhamdulillah. Dan Masjid Rambau ini juga bukanlah satu masjid yang asing dengan saya. Dia merupakan salah satu daerah yang favourite saya lah. Favourite saya sini lah. Sebab abang saya pun ada di sini. Gitulah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu ini adalah minggu yang barakah. Minggu yang kita kata apa? Minggu yang sepatutnya kita sambut dan raikan dengan ibadah yang banyak. Iaitu seluruh umat Islam daripada seluruh dunia akan berangkat. Dah berangkat dah pun. Dah sampai dah pun akan menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji di Baitullah. Alhamdulillah, maka sesiapa yang terpilih itu ucapkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang tidak terpilih, macam-macam. Kalau dulunya tak mampu, tak laratnya, sebab apa? Sebab halangan-halangan keuangan, halangan-halangan perjalanan yang panjang. Bahaya kalau orang dulu pergi Mekah, naik kapal 3 bulan. Sampai sana bukan sampai terus sampai Kaabah dah, tak. Dia orang mendarat, lepas tu dia orang kena lalu jalan kaki. Dalam perjalanan tu tuan-tuan, kadang-kadang kena rompak. Bukan rompak duit pun, kadang rompak air je. Kiranya orang dulu kalau dah pergi tu siapkan kain kapan dia lah. Sebab apa? Sebab jauh ni perjalanan, tak tahu boleh balik ke tak. Alhamdulillah, sekarang dia dah mudah. Boleh balik hari. Tak boleh hari tengah. Boleh juga lah. Boleh dia 10 jam lah. 10 ke 12 jam lah. Sampai sana ambil balik sehari tak? 24 jam lah. Boleh pergi balik hari je. Tak ada masalah. Itu adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi kita yang tak berkesempatan, tak dapat, saya tahu nama kena tolak kan? Sebab apa? Sebab kuota tak ada. Dia main sistem kuota sebenarnya. Sebab tak terlalu ramai sangat yang nak pergi. Yang nak pergi pun dengan bermacam-macam niat. Dia niat nak pergi haji lah, ada yang melancong lah, macam-macam niat. Ada kawan saya tu sampai berbelah-belah hari pergi. Sebab dia pakai travel. Saya kata dia, aku nak bagi kau haji tak boleh. Kau kena bagi kau haji panjang sikit. Sebab banyak kalangan nak pergi, banyak kali sangat pergi haji.
Tapi tuan-tuan, kalau kita tak berkesempatan pun, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan kepada kita satu ibadah yang dinamakan dengan ibadah korban. Ibadah korban ini bukanlah ibadah yang cakap baru, tak, lama. Dia sebelum lagi daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok tuan-tuan, kita buka dalam Al-Quran. Kita buka dalam Al-Quran, kita tengok ayat dalam surah Al-Ma'idah. Apa ayatnya? Watslu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama taqabbalu Allahu minal muttaqin. Kemudian disambung pula, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Ini adalah di awal kisah Nabi, kisah anak-anak Adam. Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan korban. Isqarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima, maka diterimalah korban salah seorang daripada mereka. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima seorang yang lagi. Dalam kitab-kitab tafsir banyak membicarakan bahawa ini adalah kisah Habil dan Qabil. Kisah Habil dan Qabil ini tuan-tuan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyerahkan korban daripada hasil kerja mereka. Hasil kerja mereka. Maka Habil adalah seorang penternak. Qabil adalah seorang petani. Maka apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Habil menyerahkan biri-birinya yang paling gemuk, paling sihat, paling banyak dagingnya. Kemudian Qabil menyerahkan apa teman? Qabil menyerahkan hasil-hasil tanamannya yang buruk. Kat situ kita dah boleh ambil dah penghayatan, kan? Apabila kita memilih lembu korban, maka pilihlah yang paling baik. Ni banyak yang cari mana paling murah. Mana paling murah? 400 wih, mahal ni 400. Ni korban dekat ni ada 200 lebih pun ada. Jadi tuan-tuan, dalam berkorban dia mesti ada pengorbanan. Nama pun korban. Satu bahagian dalam Malaysia, kalau masjid nak buat kompom, saya pernah jumpa paling murah sekarang 7,5. Kebiasaan sekarang dah sampai 900. Itu tukar spot drink tuan-tuan. Itu lebih gitu lagu dah. Maka tak kita kenalah, orang kata, tangguhkan keinginan kita nak repair rumah ke, nak cantik halaman rumah ke. Duit itu kita berikan kepada provider-provider yang buat korban. Sebab kita mesti berkorban. Barulah terasa korban itu. Sebab apa? Benda yang kita sayang. Siapa tak sayang duit? Jadi duit tu macam-macam kita boleh guna untuk benda yang menyukakan hati kita, tapi kita ambil dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rugi tak? Pada pandangan dunianya rugi. Pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, ia adalah sesuatu perkara yang sangat berharga. Seperti dalam kisah tadilah, kisah Nabi Adam AS.
la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbul alamin. Di dalam kisah tafsir disebutkan bahawa api ada api datang menyambar apa? Menyambar korban siapa? Korban Habil. Dan Qabil tidak diterima, maka Qabil marah. Bila Qabil marah, maka dia kata, qala la aqtulanna, aku akan bunuh kau. Aku akan bunuh kau. Jadi apa balasnya? Apa balasnya oleh Habil itu? La in basatta ilayya, sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kenapa? Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Maka Habil ini walaupun diancam bunuh, kerana apa? Kerana korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berani untuk cabar balik, sebab dia tahu Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan pembunuhan dengan sengaja. Kita lihat sekarang banyak pembunuhan berlaku, tapi inilah pembunuhan yang pertama berlaku dalam Islam, nak menunjukkan kepada besarnya ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Habil. Kemudian dia dibunuh dan dia mati syahid. Kisah yang kedua adalah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim apabila dia mendapat anak daripada isteri keduanya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan anak tersebut dipindahkan. Dan ketika itu tidak ada bantahan daripada Nabi Ibrahim. Sedangkan perintah Allah tu adalah pergi hantar dekat satu lembah. Ketika itu ilmuwan Arab menyatakan bahawa namanya lembah Bakkah. Tak ada apa-apa, tandus. Letak di situ. Dan letak di situ kemudian tinggalkan. Bukan letak situ duduk sama-sama, tak, tinggalkan, balik ke Palestin. Jadi kerana patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim meninggalkan isteri dia, menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita dapat bahawa yang bagi rezeki kepada makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bagi rezeki, dan kemudian Nabi Ibrahim datang tengok tempat itu dah macam-macam, dah makmur dah. Maka membesarlah Nabi Ismail, maka datang perintah Allah untuk apa? Untuk Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Kalau ikut akal, kalau kita main logik zaman sekarang ni ramai yang main logik. Oh, ini gila punya rohani, contoh logik. Ini logik. Tapi bagi orang beriman, benda ni tak gila. Benda ni adalah satu perintah daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim cakap dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail kata, kalau ini dari Allah, maka aku terima. Dia terima terus, walaupun dia tahu bahawa yalah, kalau pada sebelih dari segi adatnya terkorban. Maka ketika dilakukan penyembelihan Nabi Ismail AS, maka Allah Subhanahu wa taala menukarkannya menjadi seekor kibas yang sangat gemuk. Dan terjadilah pada ibadah korban sampai hari ini kita menyembelih binatang al-an'am, korban. Untuk apa tuan? Untuk disedekahkan, dimanfaatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ibadah korban. Malah ada ancaman supaya tidak mendekati tempat solat bagi orang-orang yang mampu tetapi tidak mahu menunaikan ibadah korban. Mampu, ada duit, tapi rasa rugi. Rasa rugi. Jadi tuan-tuan, tahun depan
Korea ada 4 ekor. Satu orang kata. Setiap orang kena ambil bahagian. Okey, jadi itu adalah sedikitlah pengenalan tentang ibadah korban. Jadi tuan-tuan, bermulanya daripada 1 Zulhijjah itu, kita tengok anak bulan untuk kita tahu bila ke hari Arafah. Maka hari yang pertama sampai hari yang ke-10 itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan untuk kita menambahkan ibadah. Ini bukan ibadah macam puasa, tetapi ibadah ini tidak ada ikatan. Tapi perbanyakkanlah. Perbanyakkanlah untuk apa? Untuk kita mendapat pahala yang lebih. Biasanya sebelum hari raya tu Allah Subhanahu Taala iringkan dia dengan ibadah yang besar. Macam kita sebelum hari raya Aidilfitri, maka Allah Subhanahu Taala sampingkan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, menurut Imam Ghazali rahimahullah, disunatkan kepada orang-orang yang hendak berkorban juga tidak mencukur bulunya. Tetapi itu sekadar sunatlah, bukannya tak sah nak korban kan? Buat apa? Tercabut bulu ketiak kan? Saya pernah dulu kan korban lah. Jadi kita jagalah daripada satu hari bulan tu. Dah masuk takbir raya masih kat habis lah. Sebenarnya sampai binatang korban disembelih. Tentu tahu apa jadi. Bulu hidung makin panjang. Kita pula memang jadi mencabut. Tu lekor cabut. Lekor cabut juga member apa? Apa korban kau? Aku mencabut kau. Tapi macam mana? Bukan kau batalkan korban kita tak. Cumanya para ulama menyatakan bahawa kelebihannya adalah nak seluruh anggota badan kita itu berpahala. Kerana kita telah niat untuk melakukan ibadah korban. Jadi daripada segi bahasa je, korban diistilahkan sebagai al-udhiyah, yang berasal dari perkataan al-madahwah. Penggunaan istilah ad-dahwah, ad-dahwah bukan madahwah, ad-dahwah. Penggunaan istilah ad-dahwah ini adalah bersempena dengan permulaan waktu melakukannya, iaitu pada waktu duha. Waktu duha tu kita dah boleh sembelih, betul . Ini seperti mana yang dikhabarkan oleh Ibn Hajar Al-Haythami dan Imam Al-Ramli, juga Khatib Al-Syarbini. Dan ibadat korban adalah satu nama bagi haiwan yang disembelih daripada haiwan ternakan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, iaitu hari yang ke-11, hari yang ke-12 dan hari yang ke-13, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena faham, tujuannya dekat diri kepada Allah. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan pada zaman ini, dia bergaduh pasal daging. Viral dah. Ini hak saya, betul hak. Tapi tak payahlah bergaduh. Ini ibadah kerana Allah. Lagi baik kita sedekah semua. Lebih baik. Tapi kalau nak ambil tuan-tuan, janganlah sampai bergaduh. Habis dihambut imam tu. Orang tu tolonglah. Jadi tak payahlah bergaduh. Kalau bergaduh boleh tak payah korban. Itulah. Terkurang sikit, belilah dekat pasar. Itulah maksudnya. Kita ni nikmat banyak. Jadi kita kena faham yang pertama adalah ibadah ini kita lakukan pada hari ke-11, ke-12 dan ke-13 di dalam bulan Zulhijjah, dengan apa? Tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila Allah dah sebutlah benda perkara ini, fasalli li rabbika wanhar, maka benda itu adalah benda besar. Kita nak kumpul pahala. Bukan kita nak kumpul daging. Kita nak kumpul pahala. Yang kumpul daging tu dulu saya punya tu. Korban ni tuan-tuan saya akan round 1/9 ni. Mana masjid pergi? Kadang-kadang sampai 5-6 bungkus dapat. Kumpul daging tu kan. Kita korban, kita sembelih sebab apa? Kita nak dapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi dia ada hikmah dia dan faedah dia. Apa dia? Menghayati semangat pengorbanan agung yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Bukan Nabi Ibrahim saja, dia telah bermula daripada zaman Nabi Adam alaihi salam. Tapi bukanlah dalam bentuk korban yang kita sembelih ni. Bentuk korban yang kita sembelih ni telah bermula pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita satu lagi kita nak buat apa? Kita nak gembirakan orang miskin. Islam ni tuan-tuan adalah salah satu agama yang sangat mesra orang miskin, orang susah. Kalau kita ni tuan-tuan, hidup kita ni tak peduli orang susah tuan-tuan, susah kita ke akhirat insya-Allah. Sebab Islam adalah satu agama yang sangat mesra orang miskin. Nabi sendiri, Nabi SAW sendiri tak duduk dengan orang kaya dulu. Dan selalu Nabi akan duduk dengan orang-orang yang miskin, janda-janda yang kematian suami. Memang Nabi akan selalu tolong dia. Nabi sangat sayang pada dia. Kalau kita ni hidup tuan-tuan, duduk hanya dengan orang kaya je, dengan orang sama standard dengan kita, contohnya kan, maka kita jauh daripada Nabi SAW. Jadi dalam satu faedahnya, hikmahnya adalah untuk menggembirakan dan menolong orang fakir miskin. Sebab 1/3 tu dah confirm dia punya, kita tak boleh ambil. Golongan yang menangguhkan dan keluarga mereka pada hari raya Aidul Adha. Kalau dalam handphone kita ni tuan-tuan, tak ada nombor telefon orang miskin, tempat miskin tuan-tuan, masalah di kita. Kalau kita terlalu kedekut dengan orang miskin ni tuan-tuan, maka ada satu neraka. Ada satu neraka yang boleh dikatakan disediakan oleh orang-orang yang kedekut ni. Apa dia? Neraka Sakor. Neraka Sakor itu adalah neraka yang disediakan oleh orang-orang yang tak solat dan orang-orang yang kedekut. Jadi tuan-tuan, ada hikmahnya adalah kita untuk mengembirakan dan menolong orang fakir miskin. Sekurang-kurangnya dapat makan daging. Daging mahal kan? Jadi kemudian baru ni saya dengar dia kata sebenarnya kita makan ni daging kerbau banyak. Kalau daging ni kotak kan, daging kerbau. Jadi masa korban lah kita nak rasa daging lembu betul. Tak boleh nak tukar dari kerbau lah. Tapi ada juga yang korban kerbau boleh juga. Ada juga yang korban kerbau dia daging tu tekstur tu lebih kurang. Dan juga mengeratkan hubungan persaudaraan di antara anggota masyarakat Islam, menanamkan semangat hidup berjemaah dan berkasih sayang. Itu adalah hikmahnya. Jadi kita kena ambil hikmahnya. Kita bukan ambil syariatnya. Syariatnya mestilah, kita dah pasti. Kami ambil hikmah ni dulu ya tuan-tuan. Kita tak nak pula tahun ni cerita dia ni media ni dia tunggu ya. Lembu terlepas pun isu. Lembu terlepas pun jadi isu. Lagi-lagi lah kalau lembu, kalau kes berebut daging. Tapi orang Islam, orang tasawuf tuan-tuan, Negeri Sembilan ni negeri yang tasawuf awal-awal lagi tuan-tuan. Kalau boleh sedekah semua. Ni anjuran para ulama. Kalau boleh sedekah ya semua. Tak payahlah nak gaduh lah daging tu. Kalau boleh dah daging. Ni pahala besar sedang nanti ni. Tak payahlah kau heboh. Tuan-tuan kalau nak timbang betul-betul ni payah. Potong-potong daging dah bercampur semua kan. Tanpa kata kita sedekah. Kita tahu memang duit kita. Tapi kalau kita nak ambil sekali pun janganlah sampai bergaduh. Ambil lah di Batagor. Kadang-kadang orang tu pun ramai banyak. Kadang 20 lembu, 30 lembu, 11 lembu kan. Dia pun warning ni orang. Kita faham-faham lah. Dapat bagian agak-agak okey seperti bukan banyak ni dah. Dapat balik lah. Tak payahlah dah sampai saya punya bahagian sepatutnya ada 50 10, 15 kilo pun tak sedap macam tu. Sebab apa tuan-tuan? Habis taqarrub ila Allah tu habis. Lekor dek daging kita kesudahan ni. Jadi ni pesanan lah untuk mereka-mereka yang melaksanakan ibadah korban. Kalau boleh tuan-tuan sedekah semua.
Tapi kalau tak boleh, kalau nak juga daging, janganlah terlalu berkeras sangat. Kita fahamilah orang yang turun bekerja tu kadang-kadang bukan ada upah. Jadi hukumnya apa tuan-tuan? Hukum dia sunat muakkad ke atas orang Islam yang baligh, berakal, merdeka. Ini bukan hamba dan berkemampuan. Dan hukum ini akan menjadi sunat muakkadah ainiyah, sunat yang sangat dituntut ke atas setiap individu sekiranya tinggal bersendirian. Namun kurban menjadi sunat muakkad kifayah. Dia awal-awal dia adalah sunat muakkad kifayah, sunat yang sangat dituntut secara umum bagi sebuah rumah yang mempunyai beberapa penghuni. Tetap dalam sunat muakkad, tapi sangat dituntut. Jika salah seorang daripada kalangan ahli keluarga tersebut telah melakukan korban, maka gugurlah tuntutan sunat itu daripada anggota keluarga yang lain. Kalau ada geruk keluarga tu tuan-tuan, kita berhati, ada siapa-siapa tak berkorban? Aku tak ada, soalnya tuan-tuan. Jadi pakat-pakatlah untuk kita melaksanakan ibadah korban. Dan korban itu terbahagi kepada dua kategori. Pertama adalah korban yang wajib, dan yang kedua adalah korban yang sunat. Korban yang wajib adalah korban seseorang yang bernazar untuk melakukannya atau menentukannya sesuatu binatang korban tersebut. Contohnya apa? Contoh dia kata, saya bernazar untuk menyembelih korban pada tahun ini, maka hukum korban bagi orang yang tersebut adalah wajib. Kalau dia takyinkan juga, contohnya dia mentakyinkan binatang yang tertentu untuk dijadikan korban. Contohnya seseorang menentukan binatang tertentu untuk dijadikan korban. Seseorang memiliki seekor lembu, kemudian berkata, lembu ini adalah binatang korban, atau aku jadikan lembu ini sebagai binatang korban. Maka hukum melakukan ibadah korban dengan menyembelih lembu yang sudah ditentukan itu adalah wajib menurut syarak. Dia dah memang bernazar untuk melakukan ibadah korban dengan atas apa alasan sekalipun. Jadi tuan-tuan, korban itu adalah korban yang wajib. Kemudian ada korban sunat adalah selain daripada korban yang wajib di atas. Okey? Ini hukum dia. Dia tak ada hukumnya, bukan fardu ain. Dia sunat muakkad. Jadi amalan sunat di dalam melakukan ibadah korban. Amalan sunat bagi orang yang ingin melakukan korban agar tidak mencukur apa-apa bulu yang tumbuh di badannya, dan tidak memotong kuku bermula daripada 1 Zulhijjah sehingga binatang kurbannya disembelih. Sekiranya dia mencukur ini bulu di badan atau memotong ini kuku, maka hukumnya adalah makruh. Bukan haram, makruh. Makruh tu maknanya apa? Tinggalkannya dapat pahala. Melakukannya tidak berdosa. Inilah yang telah difatwakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, Imam Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah, Imam Ar-Ramli rahimahullah, Khatib Asy-Syarbini. Saya cerita ni tuan-tuan semua adalah mazhab Syafi'i. Sebab tuan-tuan di Malaysia mazhab rasmi dalam bidang fiqh adalah mazhab Syafi'i. Melainkan ada keperluan untuk pakai mazhab lain, maka ketika itu jawatan kuasa fatwa yang akan tentukan. Bukan ustaz-ustaz. Bukan ustaz-ustaz dulu tak. Jawatan kuasa fatwa tentukan. Jadi sunat bagi yang ingin melakukan korban untuk tidak mencukur apa-apa bulu. Kemudian binatang korban itu sunat disembelih oleh orang yang melakukan ibadah korban itu sendiri. Sunat. Sunat. Sekiranya dia seorang lelaki dan pandai menyembelih. Manakala bagi orang lelaki yang tidak pandai menyembelih dan orang perempuan pula, sunat mereka mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih binatang kurban tersebut. Jadi sunat bagi orang yang berwakil itu hadir ketika penyembelihan kurban dilakukan. Pertamanya tuan-tuan, sunat sembelih sendiri. Mudah cerita.
Sunat seboleh sendiri. Kalau tak boleh, wakilkan dekat orang lain. Tapi juga sunat hadir ketika apa? Ketika penyembelihan kurban itu dilakukan. Maknanya hadir bersamalah di tempat tersebut. Kemudian penyembelih dan haiwan menghadap kiblat, penyembelih menghadap ke arah kiblat ketika melakukan pemilihan, serta haiwan yang dijadikan kurban dibaringkan di atas lambung kirinya menghadap ke arah kiblat. Jadi tuan-tuan, haiwan tersebut yang jadi kurban dibaringkan di atas lambung kirinya. Belah lambung kiri dia lah. Tuan-tuan, kemudian menghadap ke arah kiblat. Dan membaca salawat dan basmalah ketika menyembelih. Bertakbir sebanyak 3 kali sebelum dan selepas menyembelih. Bertakbir ni tuan-tuan, 1 sampai 10, bermula daripada 1 tuan-tuan sampai 10 Zulhijjah tuan-tuan, disunatkan bertakbir kalau tuan-tuan nampak lembu yang akan dikorbankan. Faham tak maksudnya? Faham tak maksudnya? Kalau tuan-tuan sekarang nampak, kita kata contoh lah, kita kata contoh, tuan-tuan jalan-jalan nampak lembu korban, nampak lembu korban. Kemudian nampak dalam tempoh bila? 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Tuan-tuan nampak apa? Tuan-tuan nampak unta yang akan dikorbankan. Tuan-tuan nampak lembu ke yang akan dikorbankan. Tuan-tuan nampak kerbau ke yang akan dikorbankan. Tuan-tuan nampak kambing ke yang akan dikorbankan. Nampak biri-biri ke yang akan dikorbankan. Maka sunat ucap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ucap Allahu Akbar apabila nampak haiwan korban. Itu di antara ibadah yang sunat dilakukan. Ini sunat bertakbir apabila melihat haiwan kurban bermula 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Tuan-tuan mungkin dah datang kan lembu tu kan. Lembu tu dah datang 9. Tuan-tuan bagi makan. Setiap kali nampak lembu tu tuan-tuan, sunat bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir sebanyak 3 kali juga adalah sebelum dan selepas menyembelih. Itu adalah perkara-perkara yang menjadi adab di dalam sembelih. Dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah korban. Boleh tak boleh dalam bahasa Melayu? Boleh, tak ada masalah. Sunat penyembelihan kurban dilakukan di rumahnya sendiri dengan disaksikan oleh ahli keluarganya agar mereka gembira dan dapat menikmati daging kurban tersebut. Tapi jaranglah kita buat kat rumah kita. Tapi nak buat kat rumah boleh? Boleh, tak masalah. Dulu masa PKP tu kan Negeri Sembilan tak boleh buat, ingat tak? Tiba-tiba saya dapat daging kurban. Tengah makan mana pula dia macam boleh ni. Ada yang menyembelih dalam apa? Ada yang menyembelih dalam apa? Dalam kotak tu. Ketika itu tak boleh korban tiba-tiba kan. Isu Covid gitu. Jadi sunat penyembelihan korban itu dilakukan di rumah sendiri. Boleh tak buat dekat masjid? Boleh, tak ada masalah. Di rumah tu sunat saja. Kalau rasa-rasa boleh sembelih sendiri. Macam tu kan. Juga afdal melewatkan penyembelihan binatang kurban sehingga terbit matahari segalah dan berlalunya masa 2 rakaat solat sunat Idul Adha beserta 2 khutbahnya yang ringkas. Jadi tuan-tuan, afdal lah kita solat sunat Idul Adha dulu, kemudian 2 khutbah ringkas, barulah sunat kita menyembelih binatang kurban. Dan kemudian binatang yang panjang lehernya seperti unta, sunat disembelih di pangkal leher dengan memotong halqum, saluran pernafasan, dan kemudian saluran mari, saluran makanan bagi memudahkan roh binatang itu keluar. Kalau panjang tu disembelih kat sini di bawah tu.
Untuk potong apa tuan? Potong urat mari dengan urat halqum. Itu dua je. Maka dua tu, urat mari dengan urat halqum, maka sah. Binatang seperti lembu, kerbau atau kambing sunat dibaringkan ke atas tanah. Sebelah rusuk kirinya diikat 3 kakinya dan dibiarkan kaki kanannya itu supaya binatang itu dapat berehat dengan menggerakkan kaki kanannya. Manakala unta pula sunat disembelih dalam keadaan unta itu berdiri dengan 3 kaki dan 1 kakinya diikat. Kaki yang sunat diikat itu adalah sebelah kiri. Ini adalah rincian dalam mazhab Syafi'i, dan segalanya adalah sunat. Tapi tuan-tuan dah sampai depan umur, hilang semua dah sunat semua, bersilat dah semua. Jadi baik-baiklah tuan-tuan, jangan sampai kita menyakitkan haiwan tersebut. Dia akan sakit, tapi tuan-tuan buat dah dengan cara yang lembut dan tidak kasar. Kemudian syarat-syarat orang yang berkorban adalah orang Islam, orang merdeka, orang baligh, orang berakal, orang berkemampuan dan berniat ketika melakukan ibadah kurban, sama ada ketika penyembelihan atau sebelum penyembelihan tersebut. Okey, waktunya bila? Waktu menyembelih binatang kurban adalah selepas terbit matahari kadar segalah pada hari raya Idul Adha, sekadar berlalu solat sunat 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringkas. Masa untuk melakukan ibadah kurban berkekalan sehingga terbenam matahari pada akhir hari tasyrik 13 Zulhijjah. Namun ibadah kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha adalah lebih afdal. Afdal hari raya yang pertama. Hari raya yang pertama itu afdal. Okey, itu. Seterusnya tuan-tuan, syarat sah binatang kurban. Binatang itu adalah binatang an'am. Binatang ternakan, unta, lembu, kerbau, biri-biri dan kambing. Penyembelihan dilakukan di antara 10 sehingga 13 Zulhijjah. Binatang korban tidak mempunyai kecacatan atau aib yang boleh mengurangkan daging. Contohnya tempang, buta, terpotong telinga, berkudis, terpotong ekor dan seumpamanya. Ini adalah syarat sah. Kalau ada tuan-tuan, dia jadi tak sah. Dan binatang kurban juga telah mencapai tahap minimum umur yang diharuskan untuk berkorban. Maknanya kalau kata tuan-tuan ada kecacatan yang tuan-tuan cek betul-betul sebelum kita buat korban. Sebarang kecacatan yang mengurangkan daging, maka itu tidak sah. Sebab kita nak daging, kita nak serakahkan daging, kita juga nak ambil daging. Jadi tuan-tuan, binatang yang mempunyai kecacatan, kadang-kadang kecacatan itu adalah daripada masalah tak cukup daging. Sebab apa? Disebabkan kecacatan tersebut. Jadi kalau umur binatang korban mula adalah berumur 5 tahun masuk tahun ke-6. Umur lembu, kerbau dan kambing telah berumur 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Umur biri-biri pula masuk tahun yang kedua dan telah tanggal gigi hadapannya setelah berusia 6 bulan sekalipun umurnya belum sampai setahun. Ini adalah pandangan-pandangan para ulama. Kemudian senarai keutamaan ini untuk lembu atau kerbau, biri-biri dan kambing. Kurban dengan 7 ekor biri-biri atau kambing adalah lebih afdal berbanding kurban dengan seekor unta, lembu atau kerbau. Manakala kurban dengan seekor kambing adalah lebih afdal daripada berkongsi seekor unta atau lembu. Jadi kenapa? Kurban dengan 7 ekor biri-biri atau kambing adalah lebih afdal berbanding kurban dengan seekor unta, lembu atau kerbau. Tapi memang tak ada. Biasa akan jadi lebih mahal. Manakala kurban dengan seekor kambing adalah lebih afdal daripada berkongsi seekor unta atau lembu.
Dan seekor kambing bersamaan dengan 1/7 bahagian bagi seekor unta, lembu atau kerbau. Itulah dia punya pembahagiannya. Dan seterusnya perkara-perkara yang makruh kita laksanakan kepada ibadah kurban. Antara perkara makruh yang kita lakukan ketika melakukan ibadah kurban, tuan-tuan, adalah melakukan ibadah kurban dengan menyembelih haiwan yang tiada tanduk. Dia tak kurangkan daging, tapi dia makruh. Pecah atau patah tanduknya dengan syarat tidak mencacatkan dagingnya. Kecacatan itu adalah berdasarkan keadaan, contoh tempang. So dah hilang apa? Dah hilang daging potis itu. Kemudian memotong kuku atau bersyukur bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah korban, itu juga makruh. Tinggalkan dapat pahala, buat dapat tak bau. Tak jadi apalah, tak dapat dosa. Melakukan sembelihan binatang kurban pada waktu malam, melainkan sekiranya ada keperluan atau kemaslahatan. Musim panas sekarang ni, setengah-setengah negeri capai 37 darjah Celsius. Jadi kalau buat lepas zuhur, tuan-tuan, ramai kemudian kolap. Jadi nak tak boleh tak kita buat malam, sejuk sikit. Makruh, tapi boleh. Tapi kalau boleh buat waktu siang. Saya tak tahulah ni 9 ni macam mana panas, tapi memang panas kan. Tidur puluh ni. Dia jadi pakai kipas ni, tuan-tuan. Kalau tak pakai aircon, saya tak pakai aircon. Jadi pakai kipas dia tidur mesti berpuluh kan. Panas kan ni. Jadi jaga keselamatan diri, juga mesti pakai pakaian yang tahan panas kalau nak buat waktu tengah hari. Sebab kadang-kadang ramai orang tua, kadang-kadang ramai orang yang berumur, kadang-kadang ataupun kita sediakan tempat yang ada kemah supaya tak terlalu panas. Boleh tak buat waktu malam? Boleh, cuma ni makruh, itu saja. Jadi tuan-tuan, melakukan ibadah korban dengan menyembelih haiwan yang koyak atau berlubang telinganya, dengan syarat tidak mengurangkan dagingnya walaupun sedikit. Kalau kurang daging tak sah. Menyembelih binatang kurban tersebut di hadapan binatang lain. Ini paling ramai yang buat. Bilah tu lah macam kata. Nak buat macam mana kan? Logisnya, sebelisnya. Yang kambing tengok kawan dia sebelih ramai. Meminta orang. Jadi itu makruh. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh nak buat macam mana? Itulah. Mengasah atau menajamkan pisau sembelihan di hadapan binatang lain. Asah pisau tu depan haiwan, itu adalah makruh sebab kita menakutkan haiwan. Kalau boleh tuan-tuan buat dekat satu tempat lapang, gali lubang siap-siap. Berapa banyak ekor? Berapa banyak ekor? Jadi bila kita tariklah kat satu tempat. Jadi dia tak ada ekor. Ataupun hadap dia dengan kain ke apa. Kalau ada orang cakap apa, bekas-bekas poster ke yang kain rentang tu kan, tutup lah supaya mereka tak nampak. Tapi itu sekadar makruh saja. Kemudian memberi minum kepada binatang korban, kemudian tunggu disembelih. Itu adalah perkara-perkara yang makruh. Memutuskan atau mematahkan kepala anggota binatang sembelihan, menggerakkannya, memindahkannya sebaik sahaja penyembelihan dilakukan, iaitu sebelum roh binatang keluar. Memutuskan atau mematahkan kata. Dia ada lagi hayah mustaqirah itu. Patahan atau kuat. Itu makruh. Tunggu dulu. Tunggu dia apa tuan? Tunggu sampai kita yakin bahawa roh dia telah keluar. Roh dia dah tak ada dah. Sengaja meninggalkan membaca basmalah dan selawat sebelum menyembelih binatang.
Jadi tuan-tuan, masa kita sebelum datang tu baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, baca kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca. Jadi kemudian pembahagian daging kurban, ada masa lagi ya. Boleh tengok lah. Pembahagian daging kurban terbahagi kepada dua jenis, iaitu sembelihan kurban wajib dan sembelihan kurban sunat. Jadi kalau orang tu memang kurban nazar wajib, maknanya dia nazar lah, maka semua kulit disedekahkan kepada, kulit tanduk dan semua disedekahkan kepada orang fakir, yang miskin, yang Islam, dalam keadaan yang mentah dan masih segar. Haram bagi pihak yang melakukan ibadah kurban makan daging kurbannya atau memanfaatkan sembelihan kurban itu untuk kepentingan diri dia. Dan pembahagian daging kurban sunat, menurut pandangan ulama mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, wajib disedekahkan sebahagian daripada daging kurban sunat itu dalam keadaan mentah dan masih segar kepada orang Islam yang fakir atau miskin. Harus juga bagi orang melakukan ibadah kurban itu membahagikan daging kurbannya kepada 3 bahagian, iaitu 1/3 untuk dimakan ke pihak yang melakukan ibadah kurban dan ahli keluarganya, 1/3 disedekahkan kepada orang Islam yang fakir dan miskin, 1/3 itu dihadiahkan kepada orang Islam yang selain daripada sahabat andai, jiran tetangga, termasuk orang kaya. Menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i, yang lebih afdal adalah daging ibadah kurban tersebut disedekahkan ke semuanya, kecuali beberapa ketul atau suapan yang agak berbab bawah tuntan untuk dimakan oleh orang yang melakukan ibadah kurban. Ini suggestion daripada mazhab Syafi'i. Sedekah semua, kecuali ambillah 2-3 ketul. Besoklah ada, ambillah 1 plastik wali, buat kurban, buat yang lain itu sedekahkan. Kerana apa? Kerana mengambil keberkatan daripada daging ibadah kurban tersebut, seperti mengambil sebahagian hatinya kerana ia sunat dimakan. Dan kemudian hukum pemberian daging kurban sunat dan wajib kepada orang bukan Islam adalah haram. Ini kan, sebab ada pandangan-pandangan yang menyatakan bahawa diharuskan. Kita tak ikut pandangan itu. Haram menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i kerana daging tersebut merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada orang Islam. Ustaz, kalau kata orang kita ni gobui sup nak bagi makan, pergilah beli daging lain, gobuilah. Kalau ada orang yang bukan Muslim datang, jangan guna daging korban. Ataupun memang siap-siap sedia je daging yang bukan daging korban. Kita masak ni, kita tahulah mungkinlah ada orang-orang VIP, contohlah kan, ada orang adun ke ahli parlimen kan, jadi kita siapkanlah daging yang kita beli sendiri. Kadang-kadang kita nak raikan dia makan semua kan, jangan bagi daging korban, bagilah daging yang kita masak sendiri itu, sedekah dia gitu, contohnya tu kan. Okey, sebab apa? Sebab daging korban haram diberikan kepada orang bukan Islam. Ini daging ibadah. Harus diberikan daging kurban kepada orang yang melakukan penyembelihan kerana hadiah atau sedekah. Hadiah atau sedekah, bukan sebagai upah. Bukan sebagai upah. Hukum ini juga terpakai kepada petugas yang dilantik untuk menguruskan penyembelihan kurban. Itu di antara isu-isu yang isu-isu yang melata. Contohnya Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan telah buat beberapa isu lah. Antaranya, bolehkah bahagian tulang binatang kurban diberikan kepada orang yang menolong dalam acara kurban? Maka jawapan Saudara Bersama Mufti, harus sebagai sedekah atau hadiah seperti mana yang diberikan kepada orang-orang lain. Maknanya kat situ terletaknya niat. Niat. Ini kata niat memang bagi kau hadiah, bukan bagi upah. Asalkan bukan niat upah. Ulama sepakat menyatakan bahawa wakil atau penyembelih tidak boleh mengambil bahagian daripada sembelihan kurban sebagai upah, kerana terdapatnya larangan yang keras daripada Nabi SAW
wasallam, Rasulullah telah memerintahkanku supaya mengorbankan untanya, iaitu ketika hari nahar, dan supaya aku membahagikan kulit dan anggota badannya, dan supaya tidak memberikan kepada penyembelih sesuatu daripadanya. Faham tak kan? Siap-siapkanlah untuk bagi dia sebagai hadiah, niat hadiah. Kau tolong dia sembelih, dan upah kau satu plastik daging. Tak boleh. Tak boleh upah. Kalau nak bagi pun dia sekadar hadiah. Kalau kita nak bayar dia, bayar dengan duit itu. Oh ni tolong orang ni tolong sembelih. Mungkin menggunakan waktu dia, mungkin menggunakan pisau dia. Jadi pihak masjid bagi duit daripada kewangan masjid. Kalau nak bagi upah. Tapi kalau nak jadikan daging sebagai upah, maka dia tidak dibenarkan. Okey. Kulit binatang korban, kulit binatang daripada korban sunat. Harus bagi orang yang korban memanfaatkannya untuk dibuat kasut, bekas air dan lain-lain. Nak ambil, nak buat apa? Nak buat lanhar, nak buat kapet boleh. Tak masalah. Kau sanggup tak? Kulit binatang itu juga boleh disedekahkan kepada orang yang berkorban, namun tidak boleh dijual atau dijadikan sebagai upah. Bagi kurban nazar, wajib disedekahkan ke semua dagingnya termasuk kulit dan tanduknya kepada orang Islam yang fakir atau miskin. Ia juga tidak boleh dijual dan dijadikan sebagai upah. Itu kurban nazar lah. Sebab kurban nazar ni melibatkan ibadah yang wajib, dia bukan melibatkan kurban yang sunat. Kurban yang bercampur dengan akikah, hadiah, nazar dan sembelihan biasa, sekiranya berlaku percampuran kurban, tapi yang ni tak payah. Biasa kita buat kurban, kita tak campur-campurkan dia. Kemudian wakalah. Jadi tuan-tuan, wakalah ni tuan-tuan, menurut istilah fiqh, wakalah adalah penyerahan seseorang terhadap sesuatu yang harus dilakukannya sendiri daripada perkara yang diharuskan oleh syarak untuk digantikan kepada orang lain, agar orang tersebut melakukannya ketika pewakil masih hidup. Apa faham tak wakalah tu? Tuan-tuan ada tak yang buat korban dekat luar negara? Jadi tuan-tuan jadi sirah wakil. Jadi hukum wakalah apa? Hukum wakalah berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan ijma' ulama' mempunyai 4 rukun. Muwakil, orang yang berwakil. Wakil, orang yang dijadikan wakil. Muwakil fi, ini perkara yang diwakilkan. Kemudian sirah, lafaz ijab, ini surah dan kabul. Contoh sebagai contoh. Ni contoh yang apalah. Contoh lafaz dia apa? Saya berwakilkan kepada tuan membeli dan menguruskan penyembelihan kurban sunat saya. Jadi orang yang terima tu saya terima. Okey. Kalau nak ni contoh yang apalah. Contoh aku mewakilkan engkau, apa nama dia? Okey, menghasilkan ibadah kurban bagi diri aku pada tahun ini kerana Allah Ta'ala, dan dengan ni aku menyerahkan wang sebanyak berapa-berapa. Harga satu bahagian daripada 7 bahagian untuk tujuan tersebut, maka berpindahlah milik aku pada Allah Ta'ala selama-lamanya. Contoh, dia ada sirah dia. Orang kata saya terima dan saya kurangkan juga. Maknanya kena ada sirah, lafaz, ijab dan kabul. Jangan main bayar duit dia, serah. Jadi tuan-tuan setuju juga untuk dia menguruskannya. Sebab tuan-tuan zaman ni bukan zaman yang macam dulu. Zaman ni tuan-tuan serah duit, belum tentu lagi tuan-tuan dapat buat ibadah tu. Entah-entah dia tipu Setiap tahun nak pergi haji, ada juga yang kena tipu tu. Kadang-kadang kita fikir, diorang ni sebenarnya menipu duit haji ni, diorang ni tak takut ke membanding badan ni? Pelik Itu pentingnya akad. Ni tuan-tuan akad dengan orang. Kita tak tahu akad tu betul ke tidak. Sekarang semua gambar, video semua boleh buat. Sebelih daging korban, nama tu kan nama kita. Contoh kan. Ni lembu kau.
duit dia hebat, contoh kan. Zaman sekarang nak nipu boleh lah. Jadi okey. Jadi buat satu sirah, bila dah sirah tu tuan-tuan, insya-Allah. Jadi apa pun dekat daging kita tu insya-Allah Allah terima ibadah kita kan. Yang buat khianat memang dia akan dapatlah khianat dia selama-lamanya dunia akhirat. Jadi tuan-tuan, saya rasa inilah dah masuk kepada penyembelihan. Menyembelih tu tuan-tuan, perbuatan menyembelih kena ada binatang sembelih dan alat penyembelihan, dan kemudian syarat-syarat penyembelih adalah hendaklah beragama Islam. Penyembelih melakukan penyembelihan kerana Allah atau dengan menyebut nama Allah. Penyembelih mempunyai tujuan untuk menyembelih binatang, dan binatang itu disembelih ketika ia mempunyai hayat mustaqirah. Bukan dia dah mati, bukan dia dah dimangkai. Kemudian putus halqum urat marit. Urat halqum dengan urat mari. Dia ada satu, dia ada lagi dua tu. Dia panggil jegulur dengan karatid dengan ini. Itu sunat. Tapi halqum dengan mari mesti putus. Kalau tak putus tak sah. Mesti putus. Dia kalau lembu tu tuan-tuan bawah dia, kat tempat tuan-tuan sap tu. Tapi saya punya suggestion lah tuan-tuan, bila tuan-tuan potong tu kan, dah sampai tuan-tuan rasa macam korek tu berhentilah. Okey. Tapi jangan buat dengan apalah, uji test dululah pisau tu. Saya pernah tuan-tuan ada seorang dia bagi semulih. Saya tak ada pisau, dia suruh semulih. Bila dia minta pisau, dia tak sini pisau. Long kambing tu bertanuk lah. Sekali saya sap, Allahu Akbar, saya termasuklah. Tahu ya? Tapi saya kata kenapa tak tajam? Sakit, seksa orang, benda binatang lah tahu. Okey, putus mari. Mesti dia ada lagi urat tu, tapi urat tu tak adil lah. Urat yang besar tu urat makanan tu. Urat saluran mari tu besar sikit. Daripada salur pernafasan dia. Alat penyembelihan mestilah tajam, bukan daripada tulang, gigi dan kuku. Kalaulah ada orang dia bagi, dia suruh uruskan. Saya bagi masjid ni lah, saya tahu kambing. Siapa bagi? Petronas contoh kan. Maka hendak dah diletakkan nama letakkan nama pada orang-orang yang ada tersebut. Okey? Letakkan nama dia untuk dia satu-satulah. Okey, saya rasanya sampai situ saja tuan-tuan. Jadi teknikal dan pengurusan tu tuan-tuan mestilah dilakukan dalam keadaan yang teratur. Yang pertama sekali tuan-tuan, teratur maknanya dah ada blueprint ni, bukan nak bergerak tiba-tiba lah. Ni bangun dengan senyap. Malam korban tu jaga-jaga. Kalau belah-belah kampung tu tuan-tuan, kadang-kadang binatang buas datang. Ular, rimau, sembilan banyak rimau lah. Jadi kena hati-hati, pastikan jaga dengan betul-betul. Dan kemudian ikutilah segala langkahnya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ini bukan daging biasa, bukan daging yang kita sembelih biasa-biasa tak. Ini adalah daging yang mana walaupun hadisnya itu dhaif, tetapi boleh dikatakan itu adalah haiwan tunggangan bagi mereka, haiwan tunggangan ke syurga bagi mereka yang melakukan ibadah korban. Tapi saya beritahulah, itu dhaif. Pandangan itu pandangan dhaif, tetapi tak boleh kita beramal dengan pandangan-pandangan yang dhaif. Jadi kena buat satu perkara-perkara yang cantik, tuan-tuan boleh tahulah. Dan adab dan adabnya perlu dijaga lah. Maksudnya mengelakkan diri daripada kita bertelagah dengan pihak yang menguruskan ibadah korban. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ini adalah ibadah. Daging ni bukan daging biasa. Daging ini adalah daging untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan kita bagi Allah, tak. Kita takwa kita itu sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan daging sampai ada, bukan darah sampai ada, tak. Tapi yang sampai dan ketakwaan kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh guna duit tu untuk apa tuan? Untuk selain daripada korban, tapi kita bagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beri kepada mereka yang miskin untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, selamat berkorban dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan melapangkan rezeki kita kerana kita telah melakukan ibadah korban. Dan jangan lupa tuan-tuan perbanyakkan takbir. Yang ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad bermula bila? Pagi esok. Faham tak muqayyad? Muqayyad ni bertempel. Maknanya dia bertempel pada waktu solat. Takbir yang bertempel pada waktu solat. Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan juga telah, Jabatan Hal Ehwal Islam dah keluarkan. Dah keluarkan Dah keluarkan takbir muqayyad dan takbir mursal. Jadi tuan-tuan boleh diamalkan takbir muqayyad dan takbir mursal. Ni ada sedikit pencerahan dia punya waktu dilafazkan takbir hari raya ni adalah dia ada takbir muqayyad, tapi hari raya Aidil-Adha ni ada takbir muqayyad dilafazkan selepas solat, sama ada solat fardu, sunat, tunai, qada dan solat jenazah. Semua solat. Jadi tuan-tuan, Aidil-Adha bagi yang tidak mengerjakan haji. So saya bercakap dengan orang yang tak mengerjakan haji, bermula solat zuhur 10 Zulhijjah dan akhirnya pada asar 13 Zulhijjah, akhir hari Tashrik. Jadi tuan-tuan, ini adalah takbir muqayyad, boleh dilakukan. Kan takbir muqayyad ni sebenarnya dah boleh mula esok pagi. Esok pagi dah boleh mula dan berakhir dia pada asar 13 Zulhijjah, iaitu hari terakhir hari Tashrik. Jadi tuan-tuan, ini bagi mereka yang yang tidak mengerjakan, kita kejarlah dengan ibadat-ibadat seperti takbir, korban dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menjadikan kita di kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, dah habis tu nanti terakan korban tu, barang-barang dia semua bolehlah kita tanamkan. Mungkin dalam 2 meter ke lubang kan, kita tanamkan supaya dia mereput di dalam tempat-tempat tersebut. Jadi tuan-tuan, sampai sini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية.